Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Artikel diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Tiada pakej rangsangan, jadi mengapa rakyat tidak dibenarkan akses wang sendiri? Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGIRM mengambil maklum kenyataan Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan bahawa kerajaan tidak bercadang memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi buat masa ini walaupun terdapat ketidaktentuan global. PGIRM memahami keperluan kerajaan mengekalkan disiplin fiskal negara serta mengawal perbelanjaan dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Namun dalam masa yang sama, realiti di lapangan menunjukkan semakin ramai rakyat berdepan tekanan kos sara hidup, komitmen hutang dan kehilangan sumber pendapatan. Terdapat juga pemerhatian bahawa sebahagian rakyat terpaksa mengambil pinjaman bagi menampung keperluan asas dan pembelanjaan harian, khususnya ketika musim perayaan semakin hampir. Sekiranya kerajaan memilih untuk tidak memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi menggunakan dana kerajaan, maka wajar dipertimbangkan satu langkah alternatif yang tidak membebankan fiskal negara, iaitu memberikan ruang kepada pecarum yang benar-benar terdesak untuk mengakses sebahagian simpanan mereka sendiri secara bersasar dan berperingkat. Pengeluaran KWSP secara bersasar bukanlah wang kerajaan. Ia adalah wang milik pencarum sendiri yang dikumpulkan sepanjang tempoh mereka bekerja. Justeru, persoalan yang semakin timbul dalam kalangan pencarum hari ini adalah mudah. Jika kerajaan tidak mahu mengeluarkan dana kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi, mengapa rakyat juga tidak dibenarkan mengakses wang mereka sendiri ketika berdepan tekanan kewangan? PGIRM berpandangan bahawa pendekatan pengeluaran KWSP secara bersasar boleh menjadi satu penyelesaian yang lebih seimbang, membantu pencarum yang benar-benar memerlukan tanpa menambah beban kepada kewangan negara. Dalam keadaan ekonomi yang mencabar hari ini, dasar yang lebih seimbang dan realistik amat diperlukan agar rakyat tidak terus terperangkap dalam tekanan hutang dan kos sara hidup yang semakin meningkat. Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM.